Tuhan permudahkan langkahku, biar tenang dalam restumu, biar semua rasa cintamu hanya Engkau punca hatiku. Tuhan permudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ana nak share lagi sedikit perkongsian ilmu berkaitan dengan negeri ataupun negara yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini pengalaman Ana sendirilah. Satu hari tu Ana ditugaskan untuk pergi ke satu kawasan ni, yang mana kawasan tersebut bersempadan dengan Palestin. Okey, seperti yang kalian tahu bahawa Palestin adalah salah satu negara yang boleh, orang cakap, kalau kita nak memberi pengalaman kepada diri kita, memberi kesedaran kepada diri kita, kita lihatlah macam mana penderitaan, macam mana pengorbanan rakyat-rakyat Palestin tersebut. Okey, cakap dengan berkaitan negara ataupun negeri yang diberkati oleh Allah. Apabila sampai Ana ke kawasan, maksudnya sempadan dengan Palestin tersebut, Ana merasakan satu perasaan yang bagi Ana sangat lain. Rasa macam walaupun Ana tak masuk ke kawasan tersebut, tetapi bila berhampiran ataupun mendekati kawasan border tersebut, satu perasaan yang Ana rasa lain daripada yang lain. Walaupun kita tak nampak sebenarnya macam mana negara Palestin tu, tetapi rasa perasaan tu yang Allah, rasa macam sedih, rasa macam senang, tenang hati, rasa macam pelbagai perasaan yang tak mampu Ana gambarkan. Macam bagaimana tu, maksud tu baru di sempadan, tetapi belum lagi, orang cakap, belum lagi sampai ke tahap masuk ke kita akan masuk ke sempadan tersebut. Subhanallah. Itu bolehlah kita sama-sama kita muhasabah diri kita sendirilah. Okey, sedikit perkongsian surah dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Akan ada satu mindset tu yang mana berfikir bahawa tidak akan ada hari esok, melainkan hari ini mereka berbakti, mereka membuat kebaikan, mereka membuat perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya dorang pun tak akan terfikir, dorang pun tak akan berfikir untuk akan ada hari esok untuk mereka. So Ana tak adalah kata bersyukur macam mana mereka melihat, mereka rasa macam, ya Allah, kita ni berada dekat dalam zon yang sangat selesa. So Ana harap apa yang Ana share ni bukannya, orang cakap, untuk menunjukkan yang Ana merasakan bahagia dapat duduk dekat negara Lubnan, tak, tapi dia salah satu memberi ibrah kepada diri Ana sendiri untuk sentiasa bersyukur, untuk sentiasa memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada Ana pada hari ini, pada hari esok dan pada hari yang akan datang. So Ana berharap walaupun tidak banyak perkongsian ilmu yang boleh Ana share kepada kalian, tetapi Ana mengharapkan bahawa lahirkanlah dalam satu hari tu, lahirkanlah rasa bersyukur, rasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.